Pernah kahwin 2 kali. 3. Astaghfirullahaladzim. Tak tengok. Tengok Wikipedia. Lagi satu tu kami tutup nama dia. Oh ya. Baik. So Melayu seorang dengan Swedish. Seorang lagi French. Sumpah. French. Apa yang sumpah? Biasa. French, Swedish, Melayu. Okay, nak tanya sikit lah. Antara Melayu dengan Europe ni, Swedish, French ni, yang mana yang lagi best lah? Dia macam ni lah. Bukanlah best dari segi. Dia macam ni lah. Kita bukan nak jadi racist lah apa kan. Kita tahulah komen yang kepenuh kat bawah jantan Melayu ni kan. Okay. Memanglah saya bukan memilih, tapi dia individual juga. Ada je jantan European yang teruk. Ada. Sebab ini semua parenting. Tapi parenting secara Asia dengan parenting Western country memang berbeza. Sebab itu kenapa lelaki di Eropah kau tahu tak aku kenapa aku sebut Eropah? Aku takut lelaki aku tengok podcast okay, ni. Dia tengok. Dia banyak kita cakap Melayu. Nanti what you talking about me? Talking about me. We talking about me. I hear fun. Tak, sebab kita orang jaga privacy kita orang juga. Certain. Tidaklah, tapi kau banyak pecah lubang aku kan. Tapi tak apalah, sebab ini untuk peringatan kita juga. Ini individual punya opinion. Ini adalah bagi saya Melayu untuk meriskan seseorang lelaki yang bernama jantan itu daripada parenting. Sebab lelaki-lelaki yang saya jumpa, saya akan pilih macam mana dia jumpa, dia jaga mak dia, macam mana dia jaga anak dia. Sebab saya akan, yalah, umur kita dah 30 lebih, kita akan jumpa duda. So saya tengok cara dia jaga mak dia, saya tengok jaga anak dia. So kalau dia jaga elok, itu dah yang saya pilih. Tapi saya nampak lelaki yang bukan Melayu ini, mereka lebih bertanggungjawab lebih dari segi macam penceraian. Sebab saya bersama dengan lelaki yang dah bercerai 2-3 kali, masih lagi co-parenting yang lebih bagus, masih lagi ni. So itu adalah parenting daripada ibu bapa mereka. Sebab mereka umur 15-14, mak diorang dah sound, diorang dah, kau tengok pon open, kau tengok ni kau tengok tu So memang bila dah ada perempuan, jaga elok-elok ni. Sebab tu bila diorang dah setia dengan satu, kadang-kadang itu sahaja, because of the connection. Diorang bukan daripada segi fizikal. Sebab tu kadang-kadang kita lebih rasa confident. Kenapa kita tak buat macam lelaki Melayu lebih suka kepada perempuan yang berkulit putih. Sebab tu perempuan beria nak cocok injek, nak putih, nak ini, nak itu. Kadang-kadang perempuan ni dia lebih milih berjampang. Kita ni bertukar kita punya fizikal kerana lelaki punya perspektif kepada beauty of perempuan. So lelaki yang di ni, diorang appreciate of the authenticity of my face. Mereka tidak macam menyuruh, diorang macam tidak macam muka aku ni tak ada lawak sangat kat Malaysia ni. Tidak, tak ada. Tapi kalau nak compare dengan orang lain, kita nak compare, tapi benda-benda macam wrist aku kecil macam ni pun, wow, so beautiful. Kau faham tak? Wow, macam sweet macam benda, kau faham tak? Perempuan nak dengar benda itu je sebenarnya. Kau faham? Lelaki Melayu tengok tangan aku ni, dah kenapa bergerak Kau faham tak? Benda-benda yang macam, bukanlah aku nak macam ada je benda yang tak kena. Macam bila kau nak memilih perempuan, kau nak memilih perempuan perfect, lepas tu kau ada skandal dengan Bangkok.com. Kau faham tak Bangkok.com tau? Saya memang tak biasa benda-benda ni. Benda-benda macam tu lah. Kau faham tak benda-benda yang macam you have a very perfect wife di mata mak mentua kau, tetapi kau banyak perempuan lain di belakang yang apa benda yang kau tengok masa kau teenagers dulu. Kau punya fantasy. So apa kata kalau kita menjadi dua fantasy and your idaman punya perempuan. So that's why connection and authenticity of our self and connection dengan kita punya. Dia faham, lelaki yang bukan Melayu ni lebih faham connection. Sebab parenting ajar. Sebab diorang dah tahu dah sexuality, benda ini, benda itu. Sebab diorang dah tahu dah main luar ni, kalau di Sweden, bukan pelacur yang kena tangkap. Yang kena tangkap ialah customer. Kita di Malaysia yang kena tangkap ialah pelacur. Kesian tak? So kat situ baru nak ajar lelaki. And then once you want to get married, there's a lot print up ini. Untuk kau fikir 2-3 kali untuk kahwin. Betul ni kalau cegai mampu aku ni, harta aku ni semua.
So kita ni kahwin, cinta matilah ya. Cinta. Lepas tu bila 10 tahun kau main dengan perempuan lain. Padahal aku dah beranak untuk kau ni. So benda-benda macam itulah. Ni kebanyakan diorang punya parenting from the parents is very important. Kau ada anak lelaki, kau kena jaga. Bukan salah diorang, salah parenting. Kau nak kecam aku, kecam lah. Tetapi lelaki Melayu memang untuk kita punya generation sekarang, once you have a son, you have to teach them. Don't touch. Jangan pegang, jangan mengajar merogol. Diorang tak tahu apa perkataan rogol tu, tapi jangan. Kau kena ajar daripada development diorang dah 10, 11, dah 12 tu kau dah kena monitor dah. Kau kena open, kau kena pretend to be cool with them. Communication is very important. That's why bila ada masalah rumah tangga, Melayu communication hancur. Communication is very important. So it's not about physical. Gaduh lari kan. Tak nak jumpa. Lari zaman dia ni. Tak nak jumpa. Jaga lah nak malah aja. So nafkah tak bagi benda semua. Bukan aku nafkah okey je semua kan. So ni aku cakap ni cerita-cerita kawan-kawan kita. Kalau kita duduk tu aku tahu kesiannya lah kawan-kawan aku. So you pilih lelaki you pergi lah.